Siapa kat sini bila masak selalu pedih mata sebab kena bawang. Nak masak kita minit pun lama gila kan nak kupas kulit tu kan. Hari ni tak sampai 1 minit pun boleh siap kupas semua ni tau. Dulu saya ingatkan mesin kupas bawang macam ni mesti mahal. Tapi rupanya korang murah je korang. Masukkan je bawang. Lepas tu korang tekan button sebelah kiri ni. Tunggu dalam 15 saat. Korang tekan button sebelah kanan untuk keluarkan dia. Alhamdulillah. Nampak tak? Dia punya hasil tu bersih kan? Sekarang ni kita cuba kupas untuk kentang pula. Korang masukkan je dalam ni. Tunggu dalam 15 saat. Cantik kan? Nampak hasil dia bersih. Kupas dia memang bersih tau. Korang yang mana yang pakai mesin buat haji untuk yang nak masak ramai-ramai tu kan memang tak best lah confirm. Untuk korang kan yang mana nak buat masak pakai gitu kan memang elok lah pakai benda ni. Senang you all nak prepare bahan. Link saya dah letak dekat beg kuning tau. Pergi tengok cepat.